Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni Dah lambat. Dah lambat guys. Awak ada event pukul 11. Ni dah pukul 7.20. Event tu kalau kat KL tak apa, ni kat Perak baik. Oh, Amin baru bangun. Bangun. Tak sahur, dah 7.50 ni. Ni lagi ambil pot dulu. Kau tahu tak, kerja driver, boss pick up driver. Ada. This is time. First company yang boss you get driver. Ada pakai. Ni untuk nak gaji. Cerita dia di pagi hari kejadian tu, aku memang bangun lambat sebab time ni bulan puasa tau. And aku tidur lepas subuh. So memang lambat lah cerita dia bangun. Dan diorang pergi ambil driver dulu. Driver ni pula member kita orang lah, member rapat kita orang. Dah jadi terbalik pula. Kita hire driver untuk bawa kita orang pergi ke event tu. Ni terbalik. Sepatutnya driver ambil kita orang, ni kita orang pula ambil driver. Tu jam kepala jam. Sekarang kita nak kena? Kita nak pergi ambil budak tabligh paling lambat bangun. Aku rasa kalau dia pergi tabligh, dia boleh dapat gelaran tu. Ni, kau pergi sidai tu lah kau. Bagi je. Mau kelak. Woi. Blok. Okay, intro Min cepat. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita nak pergi Perak, UiTM Shah Alam. Kau ni bodohnya. Bukan. Kau dah bau bagus. Bukan. Betul ni. Weh, ni serius aku tak tahu. Ni event kita bagi talk dekat sebuah universiti. Dekat mana? Dekat Perak. Weh, aku ingat ni start event Ustaz Don, kau tahu tak? Aku tak tahu menahu pula. Aku ikut je diorang ni. Aku duk tahu event. Aku duk fikir dalam kepala otak aku, ni event Ustaz Don. Rupanya bukan. Tapi yang paling gilanya apa tahu? Kita orang akan menetap beberapa hari di Perak. Dan masih tak ada tempat penginapan lagi. Ni memang Rainbow punya style. Bawa cupboard apa? Bawa cupboard lah. Aku dah buat bedding kan, saya siap. Aduh. Kau buat bedding. Kena Berapa? Kau buat bedding Amin? Berapa ringgit? Kau bayar berapa? Dia punya apa tu? Bedding. Berapa ringgit? Dia punya bedding tempat tidur. Kau boleh share berapa kau punya bajet? Weh, tak ada bajet. Tak ada bajet? Tanya ada bajet. Tapi kau ingat tak macam nak try tiktok? Jadi orang anak soleh apa? Kalau contoh kalau rasa nak tidur hotel pun boleh. Sikit ni buat. Macam mana lagu Ipak Masimah? Assalamualaikum. Update sekarang kita tengah dalam perjalanan ke Perak lah, UTP. Masjid UTP. Masjid UTP. Dan sekarang ni kita orang semua tengah tengah buat slide. Akmal tengah prepare ID semualah. Buat slide guys. Semua dah. Ni lah kehidupan konten kreator. Dengar cerita sampai lambat. Kita tengok lah. Sampai bagi talk. Dengar cerita sampai Jejak kaki je terus bagi talk. ke parking dalam dewan. Pakai dah dewan. Okay, stage lah. Stage. So, jom kita tengok lagi. Dah siap guys. Kiri. Kiri. Okay, Assalamualaikum semua. Kita dah lagi 10 minit lebaran. Kita terasa saya tak tahu kenapa dua orang ni dia nampak relax je. Kita tu kena bodoh nampak relax. Saya first time bercakap, so doakan guys. Go on Nep. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah. Ya alhamdulillah. Lama style lo. Nanti kita akan tengok Dewan UTP yang sangat
library dia yang sangat best kan, Pak kan? Alhamdulillah, kita orang selamat juga sampai dekat UTP. Macam aku first time aku jejak sini. Lepas tu aku dengar cerita library ni antara yang tercantik dekat Asia. Ya ke? Ni member aku yang support ni cerita. Aku tanya Pak kan, the highest highway highest highway in Malaysia, bro. Wait a minute. Who are you? Update, sekarang kita dekat atas highway paling tinggi dalam dunia. Dah sampai guys. Bismillah. Tu diorang tengah bagi talk. Weh, panik tu. Panic ada disco. Cepat weh, nak bengak weh. Ini buat apa sekarang ni? Dia tengok apa ni? Ni lah Ni apa exercise orang-orang surau. So inilah dia guys, student-studentnya. Satu kepala tu aku kali dengan 25, darab 25. So total pack semua ada dekat 1000 kat student. Kau nak adik muka macam terpaksa tunjuk masjid ni. Ya, muka terpaksa. Untuk event ni kami just share-share santai je dengan adik-adik lepas SPM ni. Kebanyakan orang tak lama lagi dah nak masuk universiti. Jadi kita orang share lah apa sedikit sebanyak kan pengalaman-pengalaman kita orang dekat U. Tak sangka pula ada rezeki jodoh dekat U. Jumpa dekat U. Masa first day saya jumpa abang ni kat U macam asal aku jumpa dia ni. Saya dah tak nak tegur lah. Tiba-tiba jadi best friend pula. Lepas tu ada juga masuk topik remaja dan social media dengan dorang, which is inilah topik yang paling penting sekali untuk budak-budak ni. Pak Is, dah yang kena apa? Ami Mahmud. Dekat media sosial ni, apa yang kita consume sebenarnya boleh mempengaruhi diri kita tau. Jadi untuk budak-budak ni sangatlah bahaya. Kalau dorang ni semua salah konsum konten kan, konten yang macam tu macam ni, habis lah. Aku tak kata konten aku bagus, tapi at least kita orang kalau nak hasilkan sesebuah konten tu, kita akan sedetail-detailnya kan, konten yang macam mana sesuai tahu untuk budak-budak tengok, gaya bahasa macam mana. Sebab budak-budak ni senang terpengaruh. Boleh kata macam tu lah. Diorang ni tak tahu apa, diorang mudah tengok, diorang suka, diorang akan ikut. Kalau kita buat konten yang bukan-bukan, so yang bukan-bukan lah akan jadi kat budak-budak ni. Diorang ni pelapis kan, generasi akan datang. Besar sebenarnya tanggungjawab seorang content creator ni tuan-tuan. Okay, Assalamualaikum. Nak ucapkan terima kasih kepada geng Ami Mahmud kerana sudi terima jemputan kami untuk bersama dalam program remaja Ikan Ramadan at Perak Tengah kat Masjid UTP ni. Terima kasih banyak kerana sharing kepada adik-adik ni, share maksudnya kepentingan untuk belajar, kepentingan untuk konsum konten-konten yang baik dan kepentingan untuk dakwah melalui media sosial. So terima kasih banyak, harap kita boleh jumpa lagi lain masa. Okay, sekarang macam mana apa plan? Tadi kita punya konten nak pergi Penang tanpa bajet kan. Sekarang dah Sekarang macam nak kena spend lah. Rasa nak tidur hotel lah buat. tak, sebab apa? Sebab aku dengan Anik dah bawa bedding. Kita dah bawa nak itikaf ni budak ni. Tak bawa tu. Korang yang buat surprise kat aku Tiba-tiba itikaf tak cakap. Mamak yang ajak nak itikaf pun dia tak bawa. Aku dekat plekat, aku okey. Dekat plekat boleh lah. Dah lambat. Lambat. Kau yang lambat. Tidur apa? Bantai ke langit lah. Tidur kat pasir. Dia ada tidur dari bergetak ke langit. Aduh. Okay, alhamdulillah kita dah settle. Sekarang kita nak bergerak ke Penang untuk mencari berbuka makanan Penang. Tengok guys. Okay, sekarang update kita orang perjalanan ke Penang. Sebab kalau ikut peta daripada phone aku ni, kita dah dekat bahagian ni. Bahagian ni. Okay, so kita akan sampai depan lagi sikit. Alright, dari peta ni lah. Jadi insyaAllah tengok macam mana perjalanan. Sama ada tidur masjid ataupun tidur hotel ataupun tidur dalam kereta. Kita tengok sekarang pukul 3. Expected sampai pukul 6.30. Jom. Kita dah mandi. Sekarang tak depan guys. Kita dah mandi.
Kita dah ubah plan kita lah. Daripada trip budget, daripada trip tak budget. Tak baca lah. Kita cancel plan kita.